Aku rasa ini adalah salah satu sebab kenapa pembangkang masih lagi belum berani untuk bagi nama siapa calon Perdana Menteri daripada belum ini pernah kata setakat macam Anwar tu 3-4 lori ada dalam PAS. Tapi realitinya tidak begitu. Mereka ni duk berebut kuasa, jatuhkan orang ni, naik orang baru dan sebagainya. Menandakan tiada ketetapan yang jelas. Tak pelik sebenarnya. Kenapa sampai sekarang kita tanya siapa yang bakal gantikan Anwar Ibrahim? Sebab sekarang ni alang-alang kita ada seorang pemimpin yang berkelas dunia, yang mana di mata dunia suara beliau itu didengar dan dipandang. Kita sudah pasti mahu teruskan tradisi itu. Sudah pasti pemimpin yang kalau kata nak ganti Datuk Seri Anwar ni kena orang yang setara hebatnya ataupun lebih hebat daripada itu. Tapi sampai sekarang aku masih lagi belum nampak di belah pembangkang tu siapa yang boleh setanding Datuk Seri Anwar. Sekarang ni rakyat duk bercerita tentang pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Putin. Yang mana ini bukanlah pertemuan diplomasi biasa antara dua negara. Tetapi ia untuk membincang soal yang melibatkan masa depan negara kita. Melibatkan minyak dan juga gas. Dan Alhamdulillah Rusia dah pun bagi satu jaminan. Bekalan minyak dan gas untuk negara Malaysia ini akan kekal untuk jangka masa yang panjang. Jadi hari ini rakyat tanya baliklah kan. Adakah mampu pemimpin daripada Perikatan Nasional berdepan dengan Presiden Rusia, satu negara kuasa besar, untuk bincang benda-benda yang berkepentingan macam ni? Dan tak pelik sebenarnya kalau rakyat tanya macam tu. Sebab rakyat nak tahu. Sebab rakyat Malaysia hari ini dah pun matang dan tidak main-main di dalam nak mengangkat pemimpin takbir negara Malaysia ni. Hari ni baru kita dapat rasai dalam keadaan negara kita kecil pun, tetapi hasil daripada pemimpin yang berkelas dunia, negara kita dipandang di mata dunia. Negara kita ini dihormati oleh pemimpin-pemimpin kuasa besar. Dan ia juga dibantu oleh pemimpin-pemimpin dan ahli kabinet kerajaan madani. Yang mana masing-masing laksanakan tugas dengan sangat-sangat baik. Alang-alang kita cerita soal keterjaminan gas dan juga minyak. Aku nak share juga soal keterjaminan makanan negara. Yang mana sekarang ini Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan kita, Bang Mat, sedang berada di Uzbekistan. Yang mana daripada satu perkongsian Bang Mat, yang mana beliau meneruskan tugasan rasmi di Republik Uzbekistan dengan mengadakan lawatan ke Rice Research Institute RRI Tashkent bagi meninjau perkembangan penyelidikan dan inovasi dalam industri padi serta meneroka peluang kerjasama strategik antara Malaysia dan juga Uzbekistan. Sebenarnya ini satu gambaran komitmen yang ditunjukkan oleh setiap pemimpin kita dalam soal nak jaga keterjaminan negara dan juga rakyat. Setiap daripada pemimpin ini berusaha untuk memperkukuhkan hubungan diplomasi. Sebab yang akan dapat manfaat itu adalah rakyat Malaysia itu sendiri. So tak peliklah kalau rakyat tanya, kalau bukan pemimpin hari ini, kalau bukan Datuk Seri Anwar, siapa? Assalamualaikum. Ciao.